dia ni guys. Dah terang-terang nampak apa ni, Infinix. Takkan Infinix dalamnya Jaljan pula kan. Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel Alstations guys. So dalam video kali ni aku nak review kat korang semua. Aku, kalau kau tengok kat thumbnail, aku ada haul JJJ dan ada vlog dia. Dan juga aku, macam kau tengok thumbnail, aku dah beli handphone yang baru. So let's go, kita tengok dua-dua, kita review dua-dua ni. Tapi sebelum tu, tekan button like, tekan button subscribe. Dan thank you korang semua yang dah tekan button like dan tekan button subscribe. Jangan lupa komen dan bagi any suggestion konten. Okay? Hi guys, so this is the first vlog pakai handphone yang baru. Ada perbezaan nak macam video sebelum ni. First vlog pakai handphone yang lain, tak pakai handphone yang sebelum ni. First ni memang buruk handphone sebelum ni, kamera retak. So sekarang dah pakai handphone yang baru. Harap-harap okey lah kan. Alright guys, so kat bahagian kasut, tadi kita dah pergi dekat bahagian tadi tu lah. Kasut aku macam tak special sangat tu kasut kalau, tapi ada yang rare tu. Tengok ada Air Force, Converse. Aku nak cari Converse. Dia banyak kita boleh score tau. Tapi condition kau tak boleh nak cakap lah, memang condition bandel kan. Okay guys, so inilah tujuan utama aku datang ke jalan-jalan Jepun, nak cari Ultraman guys sebenarnya. Tengoklah, banyak sebenarnya Ultraman dekat sini. Cuma aku nak cakap dengan korang lah kan, banyak Ultraman yang conditionnya kurang lawa. Lepas tu ada Ultraman apa, banyak satu jenis. Kau bayangkan, contoh satu jenis Ultraman, contoh Ultraman 3. Banyak Ultraman 3 kat situ, gantung-gantung. Aku nak beli raksasa, tapi raksasa kau tengoklah, dia tangan patah lah, apalah, condition cat bersepa apa semua. Lagi pun bandel lah kan. Kau memang tak payah nak expectation apalah. Lagi-lagi barang-barang terpakai, bandel semua ni. Semua ni bandel, tapi at least bagilah kita elok-elok sikit, betul tak? Inilah yang aku cari sial. Berapa lah otak dia, RM40 sial. Guys, tolong tak, aku cari Gokaiger punya henshin bertukar yang Gokaiger tu. Sebab kawan aku selalu hunting ni dekat jajan-jajan ni Gokaiger yang boleh masukkan kunci kat dalamnya tu. Tapi kenapa gaya macam tak ada. Aku dah belik-belik dah sakai. Okay korang, so korang masih tanya-tanya kan, kenapa kamera sekarang aku makin lawa. Lepas tu pula ada mic kat sini. Sebenarnya mic yang aku pakai ni dah lama aku beli, tapi cuma tak boleh connect dengan handphone ni. Handphone ni yang selalu yang record. Dan sekarang aku ada dua handphone. Dan cuba korang bayangkan aku record pakai apa. Aku tak ada bajet lagi nak beli kamera. Aku beli dulu handphone yang baru, iaitu handphone Infinix yang aku tengah pakai sekarang ni. So ini handphone yang kamera retak yang daripada 2022. Okay, aku buka lah. Aku bagi cakap kat korang lah kan, ini sebenarnya handphone apa? Ini sebenarnya handphone Redmi 10. Handphone Redmi 10 ni memang bagus sebenarnya. Kalau untuk korang main game apa semua memang bagus. Dan cuma bagus sebenarnya handphone ni. Laju. Lepas tu pula okey je, tak ada apa-apa masalah. Cuma masalahnya dia tak boleh connect dengan mic yang sekarang aku tengah pakai. Kan aku tengah pakai mic sekarang ni. Hello. Kan aku sekarang tengah pakai mic kan.
Tapi mic ni tak boleh connect dekat handphone yang ni. So itu yang macam aku dah tak give up, dah tak nak pakai handphone yang ni. Lepas tu pula masalahnya kamera retak guys. Kamera retak daripada tahun dulu lagi aku dah cakap korang, aku nak beli handphone baru sebab kamera retak guys. Kamera retak. Sebab tu korang nampak selama ni aku rekod video kamera manja pahit. Ada kawan aku cakap kamera manja pahit, kamera manja pahit semua. Sebab apa? Sebab kamera retak lah. Kalau kamera tak retak, aku rasa memang okey je sebenarnya kamera ni sebenarnya. Dan korang tahu tak aku beli handphone apa? Handphone Infinix Hot 50 guys. By the way guys, video ni bukan review, bukan sponsor. Ini totally aku nak review kat korang yang aku beli handphone Infinix Hot 50. Ini bukan sponsor, cuma aku nak review kat korang lah apa je yang bagus dekat handphone ni. Handphone ni memang bagus. Aku dah tanya-tanya orang kedai, dia cakap kamera ni bagus. Sebenarnya aku nak beli handphone Infinix Hot 40 yang Zaf pakai, ada baby aku pakai, tapi orang kedai tu cakap handphone Infinix 40 Hot 40 tu itu dah model lama. Jadi memang kalau pakai sekarang memang agak gelek lah. Dan sekarang Infinix aku pakai handphone yang baru, yang paling latest yang tahun ni keluar, iaitu Infinix Hot 50. Harga dia 699 guys. Harga memang, tapi okey lah kalau buat bajet bawah 1000, handphone ni memang okey. Handphone ni memang bagus. So aku tak nak review lebih-lebih sebab ini bukan sponsor. Jadi aku saja nak review kat korang. Handphone ni yang bagus. Aku dah pernah pakai dah. Aku beli handphone ni semalam. Lepas tu pula dapat free gift power bank free gift. Lepas tu naik dapat screen protector sekali. Screen protector yang handphone aku tengah pakai sekarang ni, handphone yang baru Infinix ni yang aku tengah pakai, ada dekat ni lah, dalam ni. Dah pakai dah screen protectornya. Lepas tu dapat power bank 10,000 mah, 10,000 mah. Lepas tu pula dapat AirPod. Bukan AirPod, earphone. Dapat earphone. So kita simpan lah AirPod dengan power bank ni. Kalau ada masa kita pakai, aku pakai lah. Dalamnya ada charger lagi. Dengan kepala charger aku tak keluarkan lagi sebab yelah, aku ada charger handphone yang lama ni lagi. Handphone yang ni, handphone yang aku dah tak nak pakai dah ni. Aku nak bagi giveaway ke orang pun memang kamera dah retak. So aku simpan je lah kan. SIM card handphone ni pun dah masuk dekat handphone yang ni. So tutup sampai handphone Infinix. Aku nak cakap ke orang pula, aku beli handphone ni sebenarnya nak pakai duit raya tau. Okay, ni aku cerita sikit lah. Jujur lah aku cakap, aku nak beli handphone ni pakai duit raya. Tapi bapak aku kata, bapak aku macam nampak lah aku punya perjuangan selama ni, YouTube, ber-TikTok apa semua. Bukan TikTok gelek-gelek lah, TikTok yang macam buat aku buat POV apa semua. So bapak aku tengok video tu. Bila bapak aku tengok video tu, bapak aku nampak aku punya motivasi. Aku nak sangat beli handphone yang baru. Bapak aku nampak aku punya motivasi. Walaupun aku kalau bidang pelajaran tak adalah bagus sangat. Sebab mak aku cakap kalau aku nak beli handphone baru, kena belajar pandai-pandai. Tapi ini tak belajar, tak pandai lagi. Tapi mak aku dah beli, bapak aku dah hadiahkan handphone yang baru. Supaya, sebab apa? Sebab bapak aku nampak aku punya perjuangan, bapak aku punya motivasi semua nak buat video. Okay. Lepas tu pula bapak aku cakap duit raya yang aku kumpul ni, bapak aku suruh simpan supaya buat modal untuk YouTube sekejap lagi. Alhamdulillah guys. Aku agak sedih sedikit lah. Sebab apa? Sebab bapak aku cakap aku macam suruh simpan duit raya ni. Tak apa, duit handphone ni biar ayah belanja. Duit yang kau ada sekarang ni kau buat modal untuk YouTube. Bapak aku supporting guys. Dia support bidang aku. So guys, itulah dia cerita untuk handphone Infinix. So sekarang kalau kau tengok kat vlog, lepas tu pula aku dah try test untuk record vlog lah dekat jalan-jalan Jepun. So ini dia yang aku beli kat jalan-jalan Jepun. Jom kita review. Pertama sekali aku beli ni. Aku ada ni guys. Tak adalah guys, ini kalau korang tengok cerita Ultraman Mebius ke Ultraman Leo dalam cerita Ultraman Mebius ke Ultraman Leo ada raksasa ni, iaitu raksasa hantu. Aku panggil ni raksasa hantu sebenarnya. Aku panggil ni raksasa hantu sebab apa? Sebab bentuk dia macam hantu tau. Wih, jajan Jepun sekarang dah mahal Dulu kalau tak aku beli Sofubi RM6, RM8. Paling mahal dekat jajan Jepun RM12 tau. Dulu lah. Wih, sekarang jajan Jepun dah mahal Jajan Jepun dah kenal harga barang. Sebab apa aku beli? Aku dulu
dah lama dah tak pergi jalan-jalan Jepun. Dan sekarang macam aku rindu balik nak pergi jalan-jalan Jepun. Akhirnya aku dapat juga pergi jalan-jalan Jepun. Sebab kawan-kawan aku Abid pergi jalan-jalan Jepun sekarang banyak-banyak barang-barang yang diorang hunting macam-macam dapat. Ada dapat skor Kamen Rider punya belt, harga murah-murah RM20 ada yang dapat. Wish, gila man. Itu memang diorang sekolah. Itu kalau memang diorang selam, betul-betul selam lah. Macam aku memang minat gila Ultraman. Macam kau tengok bilik aku sekarang memang bilik Ultraman. So memang aku minat gila Ultraman. Walaupun umur aku dah 15 tahun, tapi aku still juga minat Ultraman. Aku tak tahu kenapa. Yang kedua, aku beli Sofubi Ultraman Leo. Walaupun repaint, walaupun aku dah ada yang 5.5 inci punya, tapi hari ni aku beli yang 6.5 inci punya. Yang raksasa hantu ni 5.5 inci. Yang ni 6.5 inci, dia besar sikit. So walaupun kau tengok condition ni macam tak cantik, tapi aku boleh repaint. So tak apalah, aku boleh repaint lah. Next pula, ini aku tak tahu apa. Ini aku nak buat untuk pasir kucing. Walaupun harganya RM5 je, aku nak buat pasir kucing je lagi. Ini tak payah review. Tiga, aku beli ni Ultraman 3 Skytype. Ultraman 3 Skytype model tahun bila lah? Model 1996. Tak tahu Sofubi dulu memang macam ni lah. Memang jenis vintage. Walaupun condition memang tak lawa tu. Aku tengok dekat JJJ kan, ada Ultraman tu buruk gila dengan contoh-contoh, dengan cat tak ada. Tapi pun diorang still jual dengan harga yang RM20. Ini aku beli RM20 tengok ni. Fokus tak? RM20 kau bayangkan. Yang kelima pula, Ultraman 3, apa nak cakap, Ultraman 3 Darkness. Ultraman 3 Dark. 3 Dark lah boleh dikatakan. Ini aku beli sebab aku sebenarnya ada Ultraman 3 Dark yang 5.5 inci punya. Yang 5.5 ada tak? Sekejap aku ambil Ni Ultraman 3 5.5 inci yang versi Ultraman Ginga. Yang ini pula Ultraman 3 Dark versi 6.5 inci. Walaupun condition vintage, tapi sebenarnya aku okey je. Asalkan aku ada boleh buat koleksi. Macam ni versi 3 Dark 5.5 inci. Macam kecil lah. Macam ni dia besar walaupun jenis vintage kau. Beza kan? Ini 6.5 inci, ini 5.5 inci. Padahal dah ada tau, tapi aku saja nak beli lagi kan. Aku pelik aku ni. Keenam pula, iaitu ni raksasa apa aku tak tahu. Tapi memang raksasa ni muncul dekat dalam cerita Ultraman Cosmos. Memang my favourite Ultraman lah. Ultraman Cosmos dia munculnya kan. Ultraman Cosmos kan Ultraman apa? Tak silap aku Cosmos kau tengok. Lepas tu pula ini aku nak tunjuk kat korang dan aku tak sangka aku jumpa, iaitu ni. Kau tahu tak ni apa? Ini Space Beast Ultraman Nexus. Aku punya favourite tau. Sebab apa? Sebab kalau kau tengok cerita Ultraman Nexus lah kan, raksasa ni memang ganas gila weh. Ini memang aku dah lama cari. Tapi walaupun saiz dia aku tak tahulah. Aku rasa saiz dia 4.5 inci ke 3.5 inci. Tengok, kecil je kan. Aku tengok kan kaiju dekat dalam JJJ sekarang. Banyak weh. Ada macam-macam dekat dalam rak kaca tu kan. Macam-macam kaiju ada. Yang ini pula kalau korang tak tahu, memang korang bukan fans Ultraman lah. Ni, ini pedang Ultraman Victory. Harga dia RM20. Kau bayangkan. Kalau masukkan bateri apa semua, okey ni. InsyaAllah okey lah. Walaupun sebenarnya aku nak buat koleksi je sebenarnya. Ini raksasa badut. Okey, next pula. Bantal Nezuko. Harga RM30. Kau bayangkan. Dulu aku pergi JJJ, harga bantal Nezuko ni RM5 je aku. Nezuko. So Nezuko memang aku punya favourite waifu. Macam tu aku ada koleksi Nezuko. Macam kat belakang ni aku ada koleksi Nezuko. Nampak kat belakang? Tak ada, tak nampak sangat kat frame. So ini koleksi Nezuko. Kita campak belakang. Yang terakhir pula, dia ni aku beli ni untuk apa aku beli ni untuk nak sodok-sodok tai kucing. Ini kalau tai kucing kat rumah aku, sebab kat rumah aku cangkul tak ada. Pasal ni beli untuk sodok tai kucing kan. So dah settle. Itu je barang-barang JJJ. Thank you korang semua yang dah tengok video ni, yang support aku sampai aku boleh beli handphone yang baru, sampai aku dah ada mic apa semua. So insyaAllah kualiti video aku lepas ni lain daripada yang lain. Aku akan buat video yang lagi best daripada ni. Okay?
So, bye-bye korang semua. Jangan lupa like, subscribe and comment nak bagi any suggestion. Dan jangan lupa share video ni dan supaya kita berjaya di masa depan. Okay? Bye!